So, Fira nak makan aiskrim goreng korang. Ini adalah aiskrim goreng berharga 20. Jom kita tua dekat tanah aiskrim Dulang ni. Mesti korang ingatkan dekat aiskrim Dulang ni hanya ada kedai makan je. Korang tak tahu dekat sini ada homestay, ada tempat pemprosesan aiskrim. Tempat dia memang besar, luar. Korang boleh duduk dalam pun, ada aircon, selesa, cantik. Kalau korang semua nak tahu, dekat sini ada menu lauk kampung, makanan tradisional, burasa. Korang nak makan menu set lunch ke western pun kita ada juga. Dan yang paling penting, signature kita dekat sini, aiskrim Dulang. Sekarang ni kita ada dekat tempat pemprosesan aiskrim homemade by PKP tau. Kalau korang nak tahu, dari sinilah kita hantar aiskrim tu semua ke aiskrim Dulang. So sekarang ni kita nak pergi dekat tempat penyimpanan stok. Ada 8 flavor total semua sekali. Dan last kali ni, ini adalah bilik proses diorang. Inilah tempat diorang buat aiskrim. Okay, so sekarang ni kita nak pergi tempat yang ketiga, iaitu Dewan Terbuka. Okay, kalau korang nak tahu, dekat sini boleh muat dalam 20 hingga 30 orang. Tempat ni memang sesuai kalau korang nak buat family day. Dan yang paling best, dekat sini kita ada set karaoke, kita ada set BBQ. Macam-macam korang boleh buat dekat sini. Kalau korang nak tahu, dekat sini pun ada juga kolam ikan. Kalau korang nak buat OOTD pun sesuai juga tau. So korang, tempat yang last kali ni kita ada homestay di Desa Guest House. Kalau korang semua nak tahu, homestay kita total ada 9 biji. Dekat tanah ni ada 6 biji homestay, 3 biji lagi ada dekat dusun. So korang, kita dah settle dah tour kita dekat sini. Kalau korang semua suka konsep dekat aiskrim Dulang ni, korang jangan lupa untuk datang dekat aiskrim Dulang PKP dekat Tanjung Piai.